Skuad bawah 19 tahun negara berdepan misi hidup mati dalam saingan Piala AFF B19 malam ini apabila dijadualkan bertemu Thailand dalam perlawanan penentuan kumpulan B. Selepas mempamerkan prestasi memberangsangkan dalam perlawanan terdahulu, anak buah Nafuzi Zain kini kembali memerlukan kemenangan untuk menempah tiket automatik ke separuh akhir. Walau bagaimanapun, jika perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri, Malaysia terpaksa mengharapkan keputusan daripada kumpulan lain bagi merebut slot sebagai pasukan naib juara terbaik. Thailand yang kini mempunyai kelebihan perbezaan gol lebih berpeluang besar untuk menduduki tempat pertama. Pada perlawanan malam ini, Thailand dijangka akan kekal memberikan tentangan sengit bagi memastikan kedudukan teratas menjadi milik mereka. Seluruh peminat bola sepak tanah air pastinya mengharapkan semangat juang tinggi dapat ditampilkan oleh para pemain harimau muda di atas padang malam ini bagi mengharumkan nama negara di pentas Asia Tenggara.